Hello, ada reservation untuk seorang? Seorang je kan? Boleh kan? Boleh. Nak sambut birthday seorang, boleh lah Sini tak seorang. Ya. Abang mungkin nama apa? Arif Aiman. Sebelum ni pernah ada orang datang seorang? Ada. Ada beberapa lah. Nanti boleh ikut staff Okay, terima kasih. Alright, sini Okay, thank you. 2 makanan, air pun 2. Apa yang you nak recommend? Selin lam. Boleh lah. And then air coklat dengan lychee lah. Alright, thank you. Inilah dia main view dia. Ambil gambar sekejap satu kali. Bukan selalu. Ya. Okay, jom. Wow, ogli. Right, thank you. Satu je biskut bagi. Terima kasih. Sama je rupa dia. Ni apa benda ni? Pakai 2 orang punya kan? Oh, iya ke? Patutlah sama. Package ni untuk 2 orang. So, that's why ada 2. Siapa lagi seorang? Boleh nampak KLCC, boleh nampak alam sekitar, boleh nampak alam semesta. Alam apa lagi tak nampak? Alam Wakaka je tak ada. Tapi view ni cantik lah. Kalau nak celebrate birthday ke, anniversary ke kan, inilah tempatnya. 2 keping dia bagi. Bismillah. Memang sedap lah. Sini kalau nak datang, katanya kena buat booking dulu. Kalau kau walk in memang tak dapat lah. Kau pergi kedai mamak lah pula. Lepas tu spot dekat atas ni ada banyak. Dekat situ ada, kat sini ada, kat jambatan ada. Makanan so far tak ada komplain lagi lah. Semua sedap. Alright. Decoration dia macam ni lah. Ada balloon, ada candlelight. Untuk korang berdua, bertiga pun boleh. Ikutlah berapa yang korang pasang. Ya Allah, tak tahu macam. Sini bagi aku bukan setakat dia nak jual makanan je. Dia nak jual view dia sebenarnya. View dia ni yang mahal. Oi. Thank you. Wow. Dapat kek, dapat lagi bunga. Wow. Alhamdulillah. Lawa, kek dia ada tulisan happy birthday. Bismillah. Kenapa dia jadi lagi sedap? Okay, settle. Kat sini ada bunga juga kan? Ni apa? Vending machine? Wow. Semua lawa ni. So boleh beli macam beli air lah Tak apa lah, aku dah ada bunga dah.